Untuk pengetahuan korang, kereta dekat depan aku ni ialah kereta baru aku. Sehari selepas aku beli kereta ni kan, aku terus pergi tukar rim yang baru. Secara tidak langsung sebenarnya aku dah tunaikan dah janji di mana aku nak masuk rim 19 inci dekat kereta aku kan. Cumanya bukan dekat kereta Myvi lah, tapi dekat kereta BMW F30 aku. Jadi projek aku hari ni, aku bawa kereta BMW ni pergi dekat ML Automat dekat Puchong. Kedai ni kan, kalau korang pakai kereta konti memang racun gila weh tempat ni. Untuk kereta aku ni ada something yang aku nak buat dekat sebelum sini. Aku tunjuk barang apa yang aku pasang kat F30 aku ni, nak bawa korang pergi pusing je dekat ML Automat ni. Apa benda yang dorang jual dekat ML Automat ni? Dorang ada jual bodykit juga. Untuk kereta konti boleh dikatakan semua jenis model ada lah. Untuk bahagian interior memang banyak jenis gila. Korang tengok lah, memang rambang betul mata aku. Macam-macam jenis design and style steering yang dorang ada. Lepas tu aku terjumpa satu steering ni, memang jahat gila. And dekat sini Android player mestilah ada. Untuk Android player macam-macam jenis size and bentuk. Untuk spek dia bergantung pada bajet korang. Even meter digital pun ada juga dekat sini. Jadi untuk projek F30 ni aku nak pasang ambient light. Ambient light ni memang brand daripada ML Automat ni sendiri lah. Untuk ambient light ni macam biasa, korang boleh control pakai phone and korang boleh tukar macam-macam color yang korang nak. Tengok interior asal F30 ni memang kosong. Dia nampak terlalu simple lah orang cakap. Untuk installation dekat sini korang jangan risau. Untuk F30 ataupun kereta-kereta konti, dorang dah biasa sangat dah. So kerja dorang memang laju and teliti gila. Sebab kalau nak cakap pasal ambient light ni kan, semua tempat ada. Tapi kita tak tahu servis dorang tu macam mana. Korang bayangkan lah, ambient light ni bagi dorang kacang gila. Sebab dekat sini mostly customer dorang kan, dorang hantar untuk convert terus. Jadi kereta konti pun dorang berani potong, apa lagi setakat ambient light tu. And yes, kereta-kereta kat sini pun bukan kereta-kereta yang biasa-biasa. Jadi memang boleh dikatakan kedai ni dah biasa buat. Jadi aku pun tak nak cakap banyak sebab kereta aku pun dah siap tau. Jadi hasil dia macam ni. Yes, macam ni barulah betul. Macam ni barulah boleh dikategorikan kereta konti tau. Satu barang ni je pasang dekat interior kereta ni, terus nampak cantik tau. Kereta lokal aku pun ada ambient light, apa lagi kereta F30 ni weh. Untuk ambient light ni kan memang kemas gila weh. Nampak macam betul-betul original keluar kilang. Sebab korang tak nampak pun strip tu dorang sorok dekat mana tau. Ni waktu malam pula, lagilah belanja weh. Untuk ambient light ni korang boleh control semuanya pakai phone korang sahaja. Korang nak color apa, korang nak animation yang macam mana, semuanya boleh. Lepas tu kan ada satu function ni kan, dia ada welcome light. Untungnya kalau aku unlock kereta aku kan, ambient light tu automatic dia akan ada welcome light macam untuk ni. Welcome light dia pun kita boleh pilih kita nak jenis yang macam mana. Untuk aku suka yang jenis macam ni lah. Dia nampak simple and the style. Untuk position lampu dia ada dekat bawah kaki, dekat tepi pintu, depan belakang. And dekat cup holder pun dia ada juga lampu. Jadi kalau korang berminat, korang boleh datang je terus dekat ML Automat. And jangan lupa korang sebut je korang ni daripada followers aku, nanti dia akan bagi harga special untuk korang semua. And jangan lupa korang komen lah dekat bawah ni, aku nak buat apa lagi dekat F30. Sebab aku rasa banyak benda lagi kena buat dekat F30 ni.